Latihan sumatif soalan nombor 5 dalam rajah di sebelah ABCD adalah segi 4 sama dengan sisi 4 cm. So 4 PQ adalah lengkok berpusat di sijil 5. So ni pun di 5. Cari yang pertama A, sudut PCQ dalam darjah PCQ. So cek theta adalah sini. Alright, dalam darjah. Okay, so dalam darjah, so first kita akan cari sudut yang besar ni. Kita akan cari sudut yang besar ni. Okay, sudut yang besar ni, tapi saya akan potong di sini. Nampak tak? Jadi sudut yang besar ni, okay, besar ni. So panjang dia, so kita ambil yang ini 5, yang ini 5 PC, ambil yang kita potong ni 4. Jadi nak dapat sudut yang besar ni, ini opposite, ini hypotenuse. Opposite dan hypotenuse kita pakai apa? So So opposite dengan hypotenuse kita pakai sin. Jadi sin theta sama dengan in opposite 4/5. Kita shift sin 4/5 453.13 degree. Kemudian saya nak sudut yang kecil ni, yang hitam ni. Jadi saya keluarkan segitiga ni. Keluarkan segitiga ni. Okey, segitiga kedua kita nak sudut yang hitam ni pula. Ni 5. Kita ambil yang bawah ni 4. Nah, dekat ni kita tak tahu berapa, tapi tak apa, kita abaikan. So yang ni pakai adjacent dan hypotenuse. Adjacent hypotenuse pakai cos. So cos theta adjacent 4/5, hypotenuse 5. Jadi shift cos 5 dapat 36.87. Jadi sudut PCQ yang besar tolak yang kecil ni. So 53.13 degree tolak 36.87. 3.13 tolak 36.87 akan dapat 16.26 degree. Okay, settle yang A. Dan yang B pula, B perimeter kawasan berlorek. Jadi perimeter kawasan berlorek kita nak panjang ni dan lengkok ni. Okay, so panjang ni mudah je. Ini 5, ini 4. So awak boleh tahu panjang ni. Yang ni lah segitiga yang ni. Okay, segitiga yang ni kita nak cari panjang ni. Guna teorem Pythagoras. Hypotenuse. Jadi panjang Q DQ. DQ maknanya 5/2 tolak 4/2 punca. Jadi 5/2 tolak 4/2 punca dapat 3. Okey. Pusing 3 otomatik 1. Ini pun sama, 5 4 ni pun 3. Ini pun 1. Jadi kita dah tahu AQ 1, AP 1. Sekarang kita nak cari lengkok pula, lengkok curve QP. Curve QP, okay, lengkok QP maknanya C theta. Cuma theta ni kena tukar pada radian. Jadi jari kita dah tahu 5. Kita 16.26 darab pi bagi 180. 16.26 kali pi bagi 180 didarabkan dengan 5, dapatlah 1.5
419. Jadi tambah di perimeter 1 tambah 1 tambah 1.419 tu 23 3.419 cm. Okey, so kita dah dapat ni 3, kita pada balik 3 4 ni theta ni dalam radian 16.26 kali pi bagi 180. Theta ni, theta yang kecil ni 0.2838. Alright, cepat padam dulu. Padam. Kita akan buat, nak cari yang berlorek pula Okay, padam sekejap Luas yang berlorek. Pertama kena cari luas keseluruhan ni. So luas yang ni ialah 4 darab 4, iaitu 16 cm kuasa 2. Then kita cari tolakkan dengan luas segitiga ni. Segitiga putih ni. Saya tengok warna merah. Luas segitiga ni 4, ni 3. Mana 1/2 darab tapak 4 darab 3. Potong 2 jadi 6. So dia ada 2 sama je. 2 so darab 2 14. Now nak cari luas sektor. Sektor kecil ni 1/2 dia square theta 1/2 5 kuasa 2 theta 0.2838. 1/2 5 kuasa 2 0.2838. Awak akan dapat 3.5475. Jadi luas berlorek ialah yang besar 16 tolak segitiga 2 ada 2 12 tolak sektor 3.5475. Jadi 16 tolak 12 tolak 3.5475. Awak akan dapatlah luas dia 0.4525 cm kuasa 2. Okey, itu saja, semoga bermanfaat.